Cruiser 450cc, harga body bawah 20,000 saja. Dah sampai dekat kedai Ali, datang dengan 3 kali ready stock. Let's go. Jarang kita buat live malam-malam sebenarnya. Okay, kali ni Ali nak fast terus review untuk korang supaya korang tahu motor apa yang baru sampai kat kedai Ali. So inilah dia W Motor Bobby 450S. Kalau kita tengok dekat bahagian depan, lampu bulat LED datang dengan signal bulat juga. Okay, kita tengok bahagian lampu macam mana. Memang cantik. Ini kita panggil DRL, lampu siang punya. Memang cerah. Okay, datang dengan telescopic fog. Lepas tu datang sekali dengan single disc. Okay, dan dia punya tayar saiz dalam 120. So kalau ikutkan motor ni, displacement cc dia dalam 449. Okay, untuk motor ni digunakan enjin parallel twin. Okay, dia menghasilkan 50 horsepower dan juga dengan 40 Nm torque. Kalau katakan 450 ni, rasa-rasanya torque speed boleh pergi 150 tu memang easy je, Mat. Kita tengok dekat bahagian belakang dia, datang dengan dua exhaust, kiri dan juga bahagian kanan. Double exhauster, tayar dia bagi dengan brand Timsan, saiz 150. Okay, ni bahagian belakang kalau korang letak nombor plate dia. Lepas tu, yang nampak dia punya keunikan dia, nampak kecantikan dia dekat bahagian seat. Mari sini tengok. Okay, nampak dengan dia punya emblem warna gold bahagian belakang, bahagian depan, dengan seat dia belakang bentuk diamond, lembut. Okay, tak rough pun, tak kasar pun. Bahagian depan kena kasar sikit sebab nak bagi kesat dekat motor supaya tak licin. Ini bahagian belakang dia, seat dia terangkat sikit supaya nampak kita ready position tu ngam dengan kita punya handle. Cun tak cun? Okay, walaupun motor ni nampak panjang dan besar, okay, motor ni lupa nak beritahu satu lagi, dia pakai rantai. Kena beritahu juga sebab kadang-kadang ada cruiser yang pakai belting. So motor ni ketinggian dia dalam 1065 mm, berat dia dalam 190 kg saja. Mari kita tengok bahagian handle dia macam mana. Nampak throttle dia, lain pada lain, lagi grip, lagi rasa kesat. Okay, belakang boleh adjust, dia punya brake dia boleh adjust, boleh laras ikut pada keselesaan korang. Dia punya button macam ni, sebiji macam HD punya style. Alright, lepas tu dia punya bahagian handle dia boleh adjust mengikut kepada keselesaan korang. Kita on meter macam mana. Datang sekali dengan dia punya RPM, minyak dekat sini, gear, masa, hari, tarikh pun ada. Hari dan tarikh pun ada, mileage pun ada sekali, lengkap dia dah bagi. Okey, untuk tank minyak dia, nampak dekat bahagian sini, bahagian kanan, senang untuk korang nak isi minyak. So untuk motor ni, dia punya tank liter sebesar 15 liter, Mat. Boleh pergi dalam 330 ke 350 km, Mat. So seperti mana yang korang tunggu-tunggu, harga body dia ada nak jual 19,888 saja. Ada ready stock 3 color, ada warna biru, warna special edition sikit, warna hitam dan juga warna hitam dengan line warna gold. Okey, harga pun tetap sama saja. Ready stock dengan Adli. Okey, korang boleh dapat dekat mana? Korang boleh pergi walk in dekat kedai dekat Seremban 2, Dataran Sentro, ataupun korang boleh pergi dekat bio PM Adli, ataupun korang boleh PM saja nombor dekat sini. Senang saja. Berurusan dengan online saja. Cepat, mudah, pantas. Lagipun sekarang kita tengah buat promotion, siap penghantaran Adli bagi. Kalau korang berminat dengan motor ni, W Motor Bobby 450S ni, terus PM Adli. Alright, bye-bye.